Cara mudah ikat FG knot geng. Ni cara aku. Banyak lagi kat luar sana cara yang mudah bagi korang terpulang. Cara aku mudah je, korang lilit dekat handle ni supaya ada ketegangan dekat mainline. Cara aku ni, kelebihan dia, korang punya leader terus gigit ataupun mainline tu terus gigit dekat leader tu. Okey, ikutlah panjang berapa kau nak leader ni. Sulam ni yang pasti, sulam jangan lebih daripada 12 kali sulaman lah. 10 hingga 12 sulam dah cukup panjang bagi aku. Bila terlampau panjang, dia dah tak jadi efisien. Dia mudah sangkut dekat korang punya ring tu. Okey, setakat nama haruan PB cukup 10 hingga 12 sulaman saja. Jadi bila dah siap tu, korang boleh buka balik. Lepas tu ending je aku buat satu ikatan simple biasa je. Okey, simple biasa je. Aku buat dalam 3 ke 6 kali. Cukup geng. Cukup dah, tak payah pening-pening geng. Okey, sebab rahsia FG knot bukanlah dekat ending ikatan tu, tetapi dekat setiap sulaman yang korang ikat tu. Okey, kalau sulaman korang gigit kuat, kemas, insyaAllah FG knot kalau ikat 3 ke 4 sulaman dah cukup kuat. Okey, yang lebih-lebih tu korang boleh potong lah. Jadi hopefully dapat something kan dalam video ni. Jangan lupa solat 5 waktu kewajipan dan bagi salam kawan. Assalamualaikum.